Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Syukur Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini. Alhamdulillah kita sambung kerja semalam. InsyaAllah hari ini selesai kerja dekat rumah customer ni. Kerja earding dah selesai tu. Saya dah siap simen. Ni laluan dia. Terus naik ke atas. Tu terus tembus ke main DB. Okay, chamber saya dah siap tanam. Alhamdulillah saya cuba buat yang paling center. Okay, Alhamdulillah. So kita nak sambung kerja kat dalam. Saya nak tukarkan dia punya main switch dan ESCB. Ni saya tukar kepada 30 mA. InsyaAllah lebih sensitif. Sebelum ni owner dah tukar DB, main DB tu baru. Tapi yang peliknya main switch ni dengan ESCB ni masih pakai yang lama. Saya tak sure kenapa jadi macam tu. MCB baru, tapi dua barang tu dia tak tukar. Jadinya ni saya bagi FOC saja pada customer saya ni. Saya bagi percuma saja. Ni saya sedekah. Dia dah ambil kita package buat earding ni high quality. So kita dapat 26 ohm macam tu untuk 10 batang rod. Okay, saya nak sambung kerja dekat bahagian dalam. Kita nak tukar main switch dengan ESCB ni. Ok, syukur Alhamdulillah kita dah tukar. Ni barang yang lama. Kat situ ada tarikh. Tu bukan saya buat. Ada nama dia tu, tutup sikit. Ok, ni MCB sebelum ni tukar baru. Tapi main switch dia pakai ni. Saya tak pasti kenapa. Saya dah tukar. Kita guna 40M 30 mA, insyaAllah lebih sensitif. Jom kita try socket tester. Sebelum ni plug-plug ni semua kita tekan tak boleh trip. Kita ambil yang bahagian bilik. Yang bahagian depan Alhamdulillah tak masalah. Bilik ni saya jumpa something. Ok, ni ok. Looping yang sebelah ni dua macam ni, dua helai. So fail lah kat sini. Lagi satu earding ni boleh nampak tu sampai 3 helai. Saya tak sure dia ke mana. Bahagian plug kat situ ada plug, dan kat situ ada plug, tak ada earding. Yang ni cuma ini ada. Lepas tu yang sebelah ni pun sama. Yang sebelah ini ada ok, tak ada masalah. Tapi yang belah sana, belakang tu dan kat tepi ni ada satu. Tepi tu dia tak ada earding. Saya tak sure lah macam mana dulu wireman lama. So kalau nak settle masalah ni, tarik wiring barulah untuk dua bilik ni. Macam tu lebih selamat. Ok, jom kita try tekan socket tester untuk bahagian ni. Sebelum ni langsung tak boleh trip. Ok, Alhamdulillah DB dah trip. Rumah ni ada 2 DB. Bahagian sini masih hidup. Tu bahagian dapur. Dan ni bahagian ruang tamu dan bilik dan tingkat atas. Ok, syukur Alhamdulillah.